dan membunuh pahlawan tu ataupun suami dia tu supaya mereka dapat bersama di alam kematian. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Amir Stewie. Okey, kali ni aku nak buat video sambungan daripada video aku yang boleh dikatakan video yang views terbanyak dalam channel ni, iaitu sisi gelap daripada cerita-cerita Disney. Basically, itu adalah cerita asal daripada penulis asal sebelum Disney ambil untuk jadikan diorang punya cerita untuk ditayangkan untuk budak-budak dan ditukarkan cerita jadi happy ending, ni bla 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 lah. Dan kali ni aku nak sambung, ada 4 kisah yang aku akan ceritakan macam mana Disney interpret benda tu jadikan cerita kanak-kanak. Sedangkan cerita asal dia adalah cerita yang ngeri, yang gelap, yang dark. So, ini dia. Yang pertama, Pinocchio. Kalau nak ikutkan kisah yang asal, Pinocchio ni adalah seorang budak yang jahat. Tapi sebelum tu aku nak ceritakan versi Disney dulu. Basically, Pinocchio adalah sebuah kartun animasi Disney yang disiarkan pada tahun 1940. Dalam versi Disney, Pinocchio adalah patung seorang budak yang diukir daripada kayu. Nak dipendekkan cerita, seorang ataupun seekor pari-pari datang pada Pinocchio tu dan menggunakan kuasa magic dia untuk menghidupkan Pinocchio tu dan berjanji jika Pinocchio ni berkelakuan baik, boleh tolong masyarakat, boleh diharap, dan dia akan menjadikan Pinocchio seorang budak yang sebenar dan meletakkan syarat jika Pinocchio ni menipu, hidung dia akan makin panjang dan semakin panjang. Kisah Pinocchio versi Disney ni berakhir dengan gembira sebab dia dapat membuktikan yang dia adalah seorang budak yang baik dan akhirnya dapat menjadi seorang budak yang sebenar. Itu mengikut versi Disney. Kalau mengikut versi asal yang ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1883, dia menggambarkan Pinocchio ni seorang budak yang jahat dan sangat jahat sehingga kan ayah dia sendiri tak nak mengaku dia ni seorang anak. Dia ni selalu buat onar ataupun masalah di sekitar pekan. Dia ni selalu menipu, tak boleh diharap langsung disebabkan perangai dia yang membuatkan ramai yang benci pada Pinocchio sehingga kan dia ditangkap dan digantung. Itulah versi asal Pinocchio dan dia ada banyak versi dan ada juga versi dia yang dia ni membunuh ayah dia sendiri. Ya, itulah daripada versi asal Pinocchio yang ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1883. Pocahontas. Mengikutkan versi asal, Pocahontas ni dijadikan hamba abdi. Pocahontas ni adalah satu-satunya animasi Disney yang diadaptasi daripada kisah benar. Disney menyiarkan Pocahontas pada tahun 1985 menceritakan tentang bagaimana Pocahontas, iaitu seorang anak perempuan ketua kaum orang asli Amerika, jatuh cinta pada seorang pegawai British yang dikenali sebagai John Smith. Mereka berdua ni cuba untuk mendamaikan puak asli dengan penjajah British supaya tak ada lagi peperangan. Mereka melalui banyak gila cabaran dan cinta mereka ditolak disebabkan perbezaan darjat dan kisah Pocahontas berakhir sedih sebab John Smith terpaksa pulang ke England dan meninggalkan Pocahontas. Macam aku cakap mula-mula tadi, Pocahontas ni diadaptasi daripada kisah benar, iaitu kisah daripada seorang perempuan yang bernama Pocahontas Matuka, iaitu anak ketua puak pawitan orang asli dan dilahirkan pada 1595. Dan John Smith ni pula betul-betul wujud, dia mendirikan koloni di Amerika pada tahun 1607. John Smith dan Pocahontas memang ada menjalinkan hubungan. Nak dipendekkan cerita, semasa dia berumur 17 tahun disebabkan konflik di antara penjajah dan kaum asli, Pocahontas telah diculik oleh seorang kapten yang dikenali sebagai Kapten Samuel Argyle dan dibawa ke England untuk dijadikan tahanan. Kenapa? Sebab ayah Pocahontas ada memenjarakan pegawai-pegawai British. So sebagai syarat untuk Pocahontas dilepaskan, ayah Pocahontas kena lepaskan pegawai-pegawai British tu, barulah Pocahontas dilepaskan. Tapi Pocahontas tak pernah dilepaskan, malah dia dirogol berkali-kali dan mengandung dan dia ditukarkan nama kepada Rebecca. Dan Pocahontas dibawa ke satu tempat dengan leher dan tangannya dirantai untuk dijadikan pameran dan dikatakan itu adalah hamba abdi yang datang daripada Amerika yang telah dijinakkan. Dan dia memang dilayan dengan buruk dan sangat buruk. Walaupun dia dilayan dengan sangat teruk, tapi Pocahontas masih lagi memainkan peranannya untuk mendamaikan puak asli dengan penjajah-penjajah British. Dan semua itu dicatat dalam sejarah, korang boleh baca dekat history.com. Dan kisah Pocahontas ni berakhir tragis kerana dia meninggal dunia pada 1617 disebabkan kena serangan penyakit. So itulah dia kisah Pocahontas yang diadaptasi daripada kisah benar. Korang boleh baca sendiri. So apa pendapat korang? Frozen.
Kalau korang nak tahu, cerita Frozen ini diambil daripada sebuah buku yang bertajuk The Snow Queen yang ditulis oleh seorang penulis yang dikenali sebagai Hans Christian Andersen. Untuk versi Disney, Elsa adalah seorang permaisuri salji ataupun The Snow Queen. Dia mempunyai kuasa ais dan dia menggunakan kuasa ais itu untuk menyelamatkan seluruh penduduk Arendelle dari kencaman kuasa jahat. Dan Elsa juga seorang yang baik hati dan jelita. Tapi kalau mengikutkan kisah asal, dia tak seindah cerita Frozen yang Disney gambarkan. Jika mengikut versi asli yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1844, The Snow Queen adalah satu entiti yang sadis dan ganas. Diceritakan dalam buku, dia menculik seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Kai. Dia cederakan budak tu dengan menusuk mata Kai dengan kaca yang tajam. Tujuannya supaya budak yang bernama Kai ni tinggal bersama dia untuk selama-lamanya. Dan kemudian Kai diselamatkan oleh rakan baiknya yang dikenali sebagai Gerda, menyerbu istana ais The Snow Queen dan melarikan diri bersama Kai. So itulah versi asal watak Elsa. So macam mana pada pandangan korang? Korang boleh Google sendiri. Aku rasa ada kot bahan baca di dekat internet, korang boleh baca. So apa pendapat korang? The Little Mermaid. The Little Mermaid menceritakan seekor duyung yang mempunyai badan separuh ikan dan separuh manusia, iaitu Ariel. Ariel sanggup menukar suaranya untuk sepasang kaki semata-mata untuk bersama dengan seorang putera manusia. Cerita The Little Mermaid ini diinspirasikan daripada sebuah kisah rakyat yang bertajuk Udin yang ditulis oleh Frederick de la Montagne. Dalam versi dia, seorang pahlawan mengahwini seorang makhluk air yang digelar sebagai Udins. Dia telah diberikan jasad manusia semata-mata untuk bersama dengan pahlawan manusia tersebut. Tapi tak berapa lama lepas tu, seorang pahlawan ni dia jatuh cinta balik dekat bekas isteri dia dan Udins mula dipinggirkan. Pakcik Udins yang tahu pasal perkara tu dan dia decide untuk menghancurkan seluruh kota untuk membalas dendam pada Udins. Dan Udins tahu tentang plan pakcik dia ni dan dia decide untuk bunuh diri. Tak sempat dia nak bunuh diri, dia ditukarkan semula kepada semangat air. Tak berapa lama lepas tu, Udins ditukarkan semula untuk menjadi manusia dan diarahkan untuk pergi ke darat dan membunuh pahlawan tu ataupun suami dia tu supaya mereka dapat bersama di alam kematian. Memang dark gila cerita The Little Mermaid ni. Cerita Udins ataupun Udins ni memang sangat dark pada aku. Tapi kalau korang interested, korang boleh google dan cari cerita tu, tapi dalam bahasa Inggeris lah. Memang menarik gila. Bila aku baca memang dark, memang nampak lah macam mana Disney interpret cerita Udins ni untuk jadikan cerita The Little Mermaid. Memang sama, but aku tak sure The Little Mermaid ni happy ending ataupun sad ending. Aku tak sure. So itulah dia 4 kisah yang agak kejam dan dark yang Disney ambil dan ditukarkan untuk menjadikan cerita untuk budak-budak dan lebih mesra, lebih family friendly, untuk sesuai untuk tontonan umum. So macam mana pada pendapat orang? Aku rasa dah tak ada benda dah aku nak cakap. Kalau korang nak tengok cerita asal Disney yang sebelum ni aku pernah buat, korang boleh tekan dekat kad ni ataupun aku sediakan link dekat bawah. And kalau korang nak ada lagi idea-idea untuk aku kupas cerita-cerita yang nak aku kupas, nak aku bahaskan, boleh tinggalkan komen dekat bawah. And pada korang yang baru datang ni, kalau korang suka tag review cerita-cerita seram, fakta menarik, so apa lagi, bolehlah korang tinggalkan like ataupun subscribe dekat channel ni, jadi part of family. And as always, I love you guys. See you in the next video. Bye!